Hai kawan-kawan, okey, kali ni saya berkongsi cara saya buat telur dadah yang paling simple. Katakan kat rumah tak ada bahan, jadi kita buat yang simple je. 3 biji telur ayam, sedikit serbuk perasa. Kemudian kita masukkan, kita iris nipis-nipis bawang besar ataupun bawang merah pun boleh. Cili besar berwarna merah dan hijau. Kemudian kita masukkan sedikit sos ikan. Yang ini resepi paling simple ya. Tak perlu letak garam ya. Okey, kita kocak-kocakkan dia biar serbuk perasa tu larut di dalam telur tu ya. Okey, kita panaskan minyak dan kita tuangkan telur tadi ya. Okey, dah masuk dalam kuali tu kita kocak-kocakkan. Kita kocak-kocakkan kat tengah-tengah dalam kuali tu biar telur tu menjadi kembang ya. Okey, nampak dia akan menjadi kembang dan membesar. Okey, telur ni saya guna 3 biji, jadi dia jadi tebal. Bila tebal tu dia mudah koyak lah. Kalau kawan-kawan nak elok, buat 2 biji ya. Okey, menu kita dah siap. Okey, rangup tau. Waktu panas-panas memang rangup lah. Okey, menu yang sangat simple. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang lain. Bye.